Oh. Hang nak tak? Hui. Sakit kepala dah ni. Dia tadi. Dia sebab dia turun bawah tu, dia tadi sakit. Oh. Harap aku. Ya. Dia nak. Ya. Duduk dia aku. Duduk sini lah. Aduh. Dah, aku dah jadi. Okey. Duduk sini. Duduk betul. Benda boleh duduk betul. Dia sorry, dia spontan sebab dia kacau kepala. Ya. Tak, dia memang kat situ dia turun. Atas memang ada. Atas ni? Memang ada. Kalau macam ni nampak ah, dia kata. Nampak tadi ada. Dia tengok macam tu. Tadi panggil member, dia tengok dia main depan. Memang tak boleh datang sini seseorang apa ni? Dia jangan takut kat dia. Dia takut lagi Dia tak kacau orang tak. lah. Dia memang duduk sini. Memang Dia duduk sini tak sebab hampa tinggal hari tu. Uish. Aku bagi hang masa Berapa lama? dengan combi ni. Aku bagi hang masa. Sebulan. Berapa lama kita tinggal dah? Dah sebulan macam tu dah. Uish. Sebulan lebih. Betul. Sebulan kita datang sini. Tadi combi kan. Macam tadi combi tengok yang turun tu. Apa dia punya figure. Dia lelaki tapi rambut panjang, baju hitam. Tinggi lah. Tinggi. Kiri lah. Tinggi lagi daripada Kirin. Dia bangsa jin ni dia akan saiz besar 3 kali ganda, 2 kali ganda daripada kita. Daripada kita. Kalau Kirin 3 kali ganda Kirin. Tinggi dia. Tapi figure macam contoh lah kan. Bila combi tengok dia kan. Adakah muka dia tu memang Tak, tadi dia main muka dia pucat. Nampak dia tunjuk. Awal tadi saya dah nampak dah. Tu abang ada follow. macam mana muka dia? Dan rare sebab jarang nak jumpa bangsa lelaki ni, dia jantan. Oh, memang tak ada jantan Jantan ada tapi sikit. Yang Tapi ni betul lah. Hantu semua kenapa lah? Perempuan lah. Padahal rambut panjang tapi lelaki je. Tapi orang ingat perempuan, orang samakan perempuan. Oh. Sebab rambut dia apa? Langsui pun ada lelaki Ada. lah. Oh. Tapi tadi yang kat sini combi tengok dia pucat gila. Pucat, mata dia merah tapi dia macam mata dia macam Chinese sikit, macam bentuk muka dia macam orang Cina sikit. Tapi dia panjang rambut dia, rambut hitam. Combi. Macam sebelum ni ramai yang datang sini, yang dekat studio sini ramai yang datang. Bila perjalanan diorang nak naik ke sini, nak naik lift, perjalanan sampai ke sini, ramai cakap ada jumpa tu lah, jumpa ni kan. So nak tanya Combi sini. Combi datang sini tadi. Weh, memang betul sejuk lah duduk sini. Memang Combi sampai sini tadi. Ada apa-apa yang Kami punya perjalanan okey. Cuma masa kami naik tadi, masa sampai tu, masa perjalanan kami nak mai cari tu, memang tengok pintu rumah pun rasa lain lah. Vibe dia tu. Dia ada link dia punya aura dia. yes. Ni waktu sampai sini Ya, lah. Tapi tak ada nampak apa-apa Tak ada, lah. tak ada. Tapi masuk tadi baru dia bagi muka demo. Oh, masuk-masuk dia nampak dia Ya, lah. nampak dah. Orang benda yang sama. Ya. Oh, mana seekor tu je lah. Mana seekor tu je lah di sini. Sekok tu je lah. Combi boleh cakap dengan dia kan? Boleh? Tolong boleh? Boleh? Cakap dia jangan kacau kita. Tu sekejap lagi balik baru nak settle lah. Dia cakap kawan dia tadi. Boleh, Kita suruh dia keluar sebab kita tak boleh biar dia duduk lama juga. Takut dia memudaratkan hampa semua. Betul. Ya, nanti hampa kerak sakit. Sebab kita tak nak semua. kacau dia kan. Kalau boleh dia pun jangan kacau kita Kita tak lah. kacau, semua tu lah. Oh, faham.